Okey, cuba fikir sekejap. Kalau kita panaskan sesuatu, logiknya suhu dia mesti akan terus naik kan? Macam kita masak air lah. Tapi, betul ke sentiasa macam tu? Sebenarnya ada satu misteri menarik yang sains boleh jelaskan dan kuncinya ada pada benda yang mungkin ada kat rumah anda sekarang. Ubat gegat. Ubat gegat biasa tu. Tapi dalam dunia sains, bahan ni dipanggil naftalena. Dan percayalah, benda kecil ni akan bantu kita faham satu konsep fizik yang, sangat penting. Benda ni berlaku sekeliling kita hari-hari, cuma kita je tak perasan. Jadi, balik kepada soalan asas kita tadi, kalau kita terus-terusan bagi haba, nombor kat termometer tu sepatutnya naik, naik dan terus naik tanpa henti. Kan? Bunyi macam betul. Tapi, betul ke? Apa kata kita uji sendiri andaian ni? Okey, jom kita masuk makmal sekejap. Kita nak buat satu eksperimen yang mudah tapi terkawal untuk cari jawapan sebenar. Nah, ini dia setup kita. Simple je. Kita letak naftalena dalam tabung didih, lepas tu rendam dalam air panas. Macam kukus lah. Sambil panaskan, kita ada termometer untuk cek suhu setiap 30 saat. Nampak senang kan? Tapi jangan salah sangka, setiap langkah ni ada sebab saintifiknya tau. Kenapa guna kukus air, bukan panaskan terus dengan api? Sebab naftalena ni mudah terbakar, jadi cara ni lebih selamat. Plus, haba pun lebih sekata. Dan kenapa kena kacau sentiasa? Ini penting, supaya kita dapat bacaan suhu yang tepat untuk keseluruhan naftalena tu, bukan kat satu spot je. Semuanya untuk dapatkan data yang paling tepat dan, yang paling penting, selamat. Okey, sekarang bahagian yang paling best. Lepas kita kumpul semua data suhu tu, kita plotkan atas graf. Dan masa inilah kita jumpa sesuatu yang pelik, sangat pelik. Cuba tengok graf ni. Mula-mula, suhu naik cantik je, macam yang kita agak. Tapi lepas tu, tengok garisan mendata tu. Pelik kan? Kita masih lagi panaskan dia, api tak tutup pun. Tapi suhu dia macam tersekat. Tak bergerak langsung. Inilah teka-teki utama kita. Dan benda pelik ni berlaku betul-betul pada suhu 80 darjah Celsius. Suhu yang tak berubah ni, inilah yang kita panggil takat lebur naftalena. So, inilah soalan cepu mas dia. Haba kita bagi tak henti-henti, tapi suhu tak naik. Jadi, ke mana tenaga haba tu semua pergi? Mesti dia tengah sibuk buat kerja lain kan? Tapi kerja apa yang penting sangat sampai suhu pun tak sempat nak naik ni? Jawapannya ada pada level yang kita tak nampak dengan mata kasar. Dekat peringkat zarah. Tenaga haba yang hilang tadi tu sebenarnya tengah buat satu kerja yang super penting. Dia tengah sibuk putuskan ikatan antara zarah-zarah. Bayangkan macam dia tengah buka ikatan yang pegang pepejal tu. Jadi tenaga tu tak digunakan untuk buat zarah bergetar laju yang menaikkan suhu, tapi digunakan untuk ubah susunan dan kedudukan zarah tu sendiri. Okey, kita dah nampak apa jadi masa panaskan. Sekarang, jom kita buat benda terbalik pula. Kita sejukkan dia. Agak-agak teka-teki yang sama akan muncul tak? Okey, kita angkat tabung didih tu dari air panas dan letak dalam kelalang kun. Kenapa letak dalam kelalang pula? Kelalang ni macam perisai lah. Nak elakkan ada draft atau angin yang boleh ganggu proses penyejukan. Kita nak dia sejuk secara sekata, sama macam kita panaskan tadi. Dan cuba teka apa jadi. Tengok ni, benda yang sama berlaku tapi terbalik. Suhu turun sampai je 80 darjah Celsius, dia mendata lagi. Kali ni, masa inilah naftalena tu tengah berubah dari cecair jadi pepejal balik. Inilah pula takat baku dia. Hebat kan? Tapi kan, ada satu twist. Tadi kita kata kena kacau sentiasa kan? Apa jadi kalau masa sejukkan ni, kita tak kacau? Dekat sinilah ceritanya jadi lagi best. Sesuatu yang dinamakan penyejukan lampau boleh terjadi. Tengok graf ni betul-betul. Suhu cecair tu turun dan dia terlepas 80 darjah. Mungkin sampai 78 darjah. Tapi dia masih lagi dalam bentuk cecair, belum beku. Lepas tu, tiba-tiba je proses pembekuan bermula, boom. Bila ikatan mula terbentuk, haba dilepaskan dengan sangat cepat sampai suhu tu melompat naik balik ke 80 darjah. Fenomena ni memang menakjubkan. Okey, kita dah tengok graf masa panas, masa sejuk dan yang lagi pelik, penyejukan lampau. Sekarang, jom kita cantumkan semua clue ni dan fahamkan apa sebenarnya prinsip sains yang tengah berlaku. Jom kita ikut perjalanan satu zarah naftalena. Mula-mula, dari titik A ke B, bila kita bagi haba, zarah tu serap tenaga dan bergetar makin laju. Sebab tu suhu naik. Sampai je kat titik B ke C, masa garisan mendatar tu, semua tenaga haba yang masuk digunakan untuk kerja lain. Bukan untuk bagi zarah bergerak lagi laju, tapi untuk pecahkan ikatan antara zarah. Untuk ubah dia dari pepejal jadi cecair. Inilah sebabnya suhu tak naik.
Lepas semua dah cair dari C ke D, barulah tenaga haba tu digunakan balik untuk buat zarah cecair bergerak lebih laju dan suhu pun naik semula. Pernah tak anda fikir, apa sebenarnya yang berlaku pada tahap zarah bila sesuatu benda tu menyejuk? Ia bukan setakat jadi sejuk. Sebenarnya, ia satu perjalanan, satu kisah transformasi. Hari ini, jom kita ikuti kisah zarah-zarah naftalina dari keadaan cecair panas sampailah ia jadi pepejal yang sejuk. Jadi, inilah persoalan utamanya. Kita semua tahu, air boleh jadi ais. Tapi, pernah tak kita fikirkan drama mikroskopik yang berlaku masa perubahan tu? Itulah yang kita nak bongkar sama-sama. Baiklah, jom kita kenal dulu dengan watak utama kita. Ini dia zarah-zarah naftalena dalam keadaan cecair. Cuba anda bayangkan zarah-zarah ni macam orang ramai dekat konsert. Penuh tenaga, bergerak ke sana sini, bebas, tak terikat pada mana-mana tempat pun. Okey, perjalanan mereka ni dari keadaan cecair yang bebas sampailah ke keadaan pepejal yang tersusun rapi, ia ada beberapa peringkat yang berbeza. Jom kita mulakan. Perjalanan kita bermula dengan langkah pertama yang paling logik. Kita panggil fasa ni penyejukan cecair, yang kita boleh tengok pada graf antara titik E dengan F. Kalau kita tengok pada graf ni, bahagian pertama dari E ke F menunjukkan sesuatu yang kita semua dah boleh agak kan? Satu garisan yang menurun. Bila sesuatu benda menyejuk, suhunya turun. Tapi persoalannya, kenapa benda ni berlaku pada tahap zarah? Semuanya pasal tenaga. Dalam fasa ni, naftalena masih lagi cecair sepenuhnya. Bila ia menyejuk, zarah-zarah ni akan lepaskan tenaga haba ke sekeliling. Bila dah hilang tenaga, dia punya tenaga kinetik, iaitu tenaga pergerakan pun berkurang. Jadi, zarah-zarah ni mula bergerak makin perlahan. Kurang pergerakan, maknanya suhu pun lebih rendah lah. Simple kan? Sekarang kita dah sampai dekat bahagian yang paling menarik dalam perjalanan ni. Ada sesuatu yang agak pelik berlaku antara titik F dengan G. Kita panggil ia misteri garisan rata. Dan dekat sinilah ceritanya jadi aneh sikit. Pada suhu 80 darjah Celsius, proses penyejukan masih berjalan, haba masih dilepaskan, tapi cuba tengok tu, termometer tak bergerak langsung. Garisan tu jadi mendatar je. Macam mana boleh jadi macam ni Sesuatu benda tu terus kehilangan haba tapi suhu dia tak berubah? Apa yang berlaku sebenarnya ni? Okey, ini clue pertama kita. Pada peringkat ni, naftalena sebenarnya berada dalam keadaan peralihan. Ia bukan lagi cecair sepenuhnya tapi belum jadi pepejal sepenuhnya juga. Kiranya, ia adalah campuran kedua-duanya sekali. Jom kita tengok apa yang jadi pada tahap zarah. Sebelah kiri, kita nampak keadaan cecair yang tak teratur tu. Tapi, tengok pula sebelah kanan. Zarah-zarah tu dah mula mengunci diri mereka, membentuk ikatan antara satu sama lain dan menyusun diri dalam satu corak yang tetap. Proses pembentukan ikatan inilah kunci untuk selesaikan misteri kita. Jadi, inilah jawapannya. Semasa zarah-zarah ni membentuk ikatan untuk menjadi pepejal, proses ni sendiri sebenarnya menghasilkan haba. Tenaga haba yang terhasil ni betul-betul seimbang dengan haba yang hilang ke persekitaran. Ia macam main tarik tali tenaga. Haba yang keluar diseimbangkan oleh haba yang terhasil. Sebab itulah suhu keseluruhan kekal tak berubah, maintain je pada 80 darjah Celsius. Sebaik saja semua cecair dah bertukar jadi pepejal pada titik G, perjalanan kita pun masuklah ke fasa terakhir. Kalau kita kembali pada graf, kita boleh tengok bahagian akhir perjalanan ni dari titik G ke H. Lepas semua zarah dah terkunci dalam keadaan pepejal, suhu pun mula turun semula. Nampak kan garisan tu mula condong ke bawah sekali lagi? Pada waktu ni, naftalena dah 100% pepejal. Maksudnya, dah tak ada lagi proses pembentukan ikatan yang boleh hasilkan haba. Tapi, walaupun zarah-zarah ni dah terkunci kat tempat masing-masing, ia masih bergetar. Bila ia terus lepaskan haba, getaran ni jadi makin perlahan, tenaga kinetiknya makin kurang dan sebab itulah suhunya turun lagi. Dan inilah hasilnya. Daripada zarah-zarah yang bergerak bebas dan tak teratur tadi, sekarang kita ada satu struktur yang kemas, tersusun rapi dan stabil. Perjalanan dari keadaan huru-hara kepada keteraturan dah pun selesai. Jadi, sekarang dah nampak kan, tenaga haba ni sebenarnya ada dua kerja utama. Satu, dia boleh buat zarah bergerak lebih laju. Ini yang kita ukur sebagai suhu. Saintis panggil ni tenaga kinetik. Kerja kedua pula, dia boleh ubah susunan dan ikatan antara zarah. Ini pula tenaga keupayaan. Dan kuncinya kat sini. Semasa perubahan fasa, macam masa tengah cair tu, semua tenaga tertumpu pada kerja nombor 2. Dia tak boleh buat dua-dua kerja serentak. Petikan ni jelaskan dengan sangat baik. Cuba fikirkan masa menyejuk.
Memang ada haba yang hilang ke persekitaran, tapi pada masa yang sama, bila ikatan baru terbentuk untuk jadi pepejal, proses tu melepaskan haba. Jadi, haba yang keluar tu diimbangi serta-merta oleh haba yang terbebas. Hasilnya, seimbang. Suhu tak turun. Sebab itulah kita dapat garisan mendatar tu lagi. Jadi, kalau nak ringkaskan, inilah poin paling penting. Suhu tu cuma ukur pergerakan zarah, laju atau perlahan. Tapi perubahan fasa pula itu cerita pasal kedudukan dan ikatan antara zarah. Dua benda yang berbeza tapi dua-dua dikawal oleh tenaga haba yang sama.